Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Nur Amni Humaira, sebagai moderator dalam podcast kali ini. Selamat datang ke DBG's Podcast Sembang Digital yang membawakan pelbagai perkongsian yang menarik. Hari ini kita kedatangan seorang tetamu istimewa iaitu jurulatih robotik daerah Marang dari SMK Merchang iaitu Cikgu Ahmad Luqman Nur Hakim. Selamat datang Cikgu. Yes. Assalamualaikum. Ya, Dek. Boleh Cikgu perkenalkan latar belakang Cikgu? Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari moderator kita, Adik Amni, kerana sudi menjemput Cikgu untuk datang ke podcast pada hari ini. Jadi, pertama sekali Cikgu akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Cikgu adalah Cikgu Ahmad Luqmanul Hakim bin Ahmad Tarmizi daripada SMK Merchang. Dan untuk pengetahuan semua, Cikgu mula berkhidmat sebagai seorang pendidik bermula tahun 2023 lah, hujung Disember 2023, dan mengajar di SMK Merchang daripada 2023 sehinggalah sekarang. Jadi Cikgu baru satu sekolah lah? Satu sekolah. Alhamdulillah Cikgu posting di SMK Merchang. Dan untuk pengetahuan Amni, Cikgu merupakan anak jati Terengganu, berasal daripada Kuala Terengganu. Kampung Cikgu di Kampung Teluk Pasu. Jadi Cikgu berkhidmat di SMK Merchang Marang. Okey. Sebelum itu, Cikgu nak cerita sedikit berkenaan dengan apa yang Amni bagi tahu tadi, robotik di Marang. Sebenarnya untuk pengetahuan Amni dan juga para pendengar podcast kita, di Marang kita sangat beruntung kerana inisiatif PPD sendiri membentuk sebuah organisasi yang kita panggil sebagai Marang Robotic Syndicate, iaitu satu, kita boleh kata, kelab yang menghimpunkan pelbagai cikgu-cikgu daripada seluruh sekolah sama ada menengah dan rendah dalam daerah Marang. Okey, sebelum itu pada tahun 2022-2023 kita robotik ni sendiri-sendiri semuanya. Sekolah ni buat sendiri, sekolah sana buat sendiri. Jadi tiada kesatuan. Tetapi bermula pada tahun 2024 dan sehingga sekarang kita berjaya buat benda ni secara kerjasama. Apabila kerjasama, maka pelbagailah hasil yang kita dapat, sama ada di peringkat daerah, negeri dan juga antarabangsa. Pelbagai kejayaan yang kita peroleh hasil daripada kerjasama kita antara cikgu-cikgu untuk membentuk anak-anak pelajar yang fasih dan mahir dalam robotik itu sendiri. Okay. Selain itu, dengan adanya organisasi Marang Robotic Syndicate ini, atau lebih kita mesranya kita panggil MARS. Okay. Dengan adanya MARS ini, kita dapat meningkatkan lagi kemahiran dan juga pengetahuan guru-guru dan juga anak-anak pelajar dari segi cara pengendalian robotik, cara kita menghasilkan coding, dan yang menariknya, pelajar sendiri dapat menghasilkan robot untuk mereka bawa bertanding. Kita Marang mempunyai kemahiran dapat membina sendiri robot. Kalau macam kita tanya tentang harga sebuah robot, boleh mencecah ribuan ringgit, sehingga ada yang sampai harga 3,000 sebuah robot. Ya, tetapi apabila dengan kerjasama daripada guru-guru, kita berkongsi idea, berkongsi ilmu pengetahuan, maka kita dapat membina robot kita sendiri dan kita keluarkan duit yang tidak sampai 3,000. Dengan harga beratus-ratus, kita dah berjaya mencipta robot yang kualitinya setanding dengan yang ribuan ringgit tadi. Di situlah saya nak beritahu yang inisiatif PPD Marang membentuk organisasi ini sangat berjaya lah, saya boleh katakan. Sehingga sekarang kita dalam era perkembangan digital sekarang ini, kita dah bergerak ke arah AI, robotik, dan juga benda-benda yang melibatkan digital. Jadi
antara cabang-cabang digital ini ialah robotik, dan saya rasa PPD Marang sangat mengungguli dari segi robotik berbanding dengan tempat-tempat yang lain lah. Itu saja. Okay. Bagaimana sekolah boleh memastikan pendidikan robotik bukan sekadar aktiviti kokurikulum, tetapi benar-benar mampu melahirkan pelajar yang kreatif, berfikiran kritis dan bersedia menghadapi cabaran masa depan? Okey, terima kasih saudari Amni atas soalan tersebut. Berkenaan dengan robotik, sebenarnya pada pendapat cikgu, robotik ini bukan sahaja aktiviti di sekolah ataupun sekadar kepertandingan semata-mata, tetapi robotik ini juga membentuk pelajar untuk berfikir secara kritis dan untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Okay, sebenarnya melalui robotik, pelajar dapat berfikir dengan lebih kreatif dan juga secara logik. Okay, apabila mereka belajar coding dan juga reka bentuk robotik, secara tidak langsung mereka telah melatih diri mereka untuk berfikir secara luar kotak. Okay? Tidak hanya dalam pembelajaran, tidak hanya tertumpu di dalam kelas semata-mata, tetapi apabila kita berjaya menghasilkan sebuah benda ataupun robot yang lengkap dan juga mempunyai spek-spek tertentu, itu secara tidak langsung dapat membantu pelajar berfikir dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, apabila kita membina sebuah robot, mesti kita akan berfikir macam mana untuk kita mengatasi robot pihak lawan. Jadi dari situ kita mengkaji bentuk-bentuk robot yang hebat, kita mengkaji apa sensor yang robot yang sentiasa menang di peringkat antarabangsa gunakan, dan dari situ kita akan kumpulkan barang-barang ataupun komponen-komponen robotik yang kita untuk bina sebuah robot yang hebatlah. Dari situ pelajar dia faham komponen mana yang sesuai untuk kita gunakan. Dan untuk pengetahuan Amni, dalam robotik pelbagai pertandingan sama ada di peringkat daerah, negeri ataupun kebangsaan, dan di setiap pertandingan itu pelbagai kategori robot juga. Okey, kita ada robot sumo, kita ada robot line tracer, kita ada robot solving problem, maze runner. Wah, banyak dan jenis robot ya. Banyak lagi. Jadi dari situ setiap sekolah di dalam daerah Marang dia ada niche dia tersendiri ataupun kemahiran dia tersendiri. Seperti SMK Mercang dia mahir dalam robot sumo. Tapi ada sekolah seperti sekolah SK Keluluk, dia mahir dalam robot reka edukit dan juga robot mikrobotik. Dan juga sekolah-sekolah yang lain jugalah. Tapi dari sini, apabila kita berkumpul seluruh guru-guru di daerah Marang, kita berkumpul, apabila kita datang mesyuarat, datang bengkel bersama-sama, dari situ kita berkongsi idea macam mana robot sumo dapat membantu robot dalam guru-guru yang masuk reka edukit, macam mana guru-guru yang mikrobotik dapat bantu robot sumo. Dari situ kita akan sharing idea dan juga kita berkongsi ilmu dengan guru-guru yang lain dan juga pelajar-pelajar yang lain. Dari situ kita dapat lihat pelajar dapat ilmu yang bermanfaat untuk mereka gunakan dalam kehidupan seharian mereka juga. Okey. Selain itu, saya nampak apabila semakin dunia bergerak ke arah digital ini, kalau dulu kita tengok robotik hanya berada di kilang-kilang pembuatan kereta. Sebab macam untuk membuat kereta, dinding kereta itu kita dapat tengok robot yang menggerakkan dinding pergi ke pintu untuk melengkapkan sebuah kenderaan. Okey, tapi itu dahulu. Sekarang semua benda menggunakan robot. Kalau kita pergi ke kedai makan, sekarang ini kita dah tak guna pelayan. Biasanya robot yang akan hantar makanan. Okey, selain itu sekarang ini kalau kita tengok robot juga dah menjadi pemandu teksi di USA. Okey, kita hairan macam mana robot
yang tidak kita kata tidak bukan seperti manusia dapat membuat tindakan seperti manusia, tetapi diberi amanah untuk memandu kereta di jalan yang besar. Kerana apa? Kita dah programkan robot itu setiap jalan, kita dah letakkan sensor di kenderaan itu untuk memastikan supaya robot itu tahu kelajuan kereta di hadapan, dan juga dia boleh detect sebarang kecemasan yang berlaku. Jadi saya nak tekankan di sini, robotik bukan sahaja kita gunakan dalam pertandingan, tapi apabila pelajar dia dah mahir dalam ilmu robotik, dia boleh pergi dan gunakan pada masa akan datang. Nanti apabila dia masuk ke universiti, biasanya pelajar robotik dia akan ambil jurusan kejuruteraan dalam mekatronik ataupun dalam kejuruteraan teknikal dan sebagainya lah, elektronik ke, dia boleh pergi ke bidang itu. Dan saya rasa peluang untuk dia diberi pekerjaan yang dengan gaji yang tinggi dan juga pekerjaan yang selesa lah, kita cakap sangat tinggi berbanding dengan pelajar yang tiada asas dalam robotik. Jadi dekat sini kita boleh nampak yang robotik bukan sahaja kita apply di gelanggang sahaja, tetapi sebenarnya dia boleh membina jati diri pelajar dan juga mampu menghasilkan pelajar yang dapat berfikir secara kritis, kreatif dan juga logik. Okey, di situ kita dapat perhatikan yang pelajar yang terlibat dengan robotik ni, dia lebih matang berbanding dengan pelajar-pelajar yang lain, kerana dia punya kemahiran solving, critical thinking dia tu lebih hebat berbanding dengan pelajar-pelajar yang lain. Okay. Akhir sekali cikgu, apakah harapan cikgu terhadap masa depan pendidikan digital di sekolah, terutamanya untuk generasi baharu yang semakin celik digital? Untuk harapan saya terhadap sekolah, sebenarnya saya berharap supaya lebih banyak pendedahan berkenaan dengan robotik dan juga kecerdasan AI ini diberi kepada guru-guru dan juga pelajar-pelajar, sama ada daripada sekolah bandar ataupun sekolah luar bandar. Kita nak rapatkan jurang antara sekolah bandar dan juga sekolah luar bandar, dan kita nak dedahkan kepada seluruh pelajar dan juga guru, khususnya di daerah Marang ini, berkenaan dengan digital, terutamanya dalam robotik. Okay, jadi dekat sini saya berharap selepas ini lebih banyak bengkel dan juga perkongsian daripada PPD kepada guru-guru di sekolah-sekolah ini, dan apabila banyak perkongsian dan juga ilmu kita kongsikan bersama, saya yakin pelajar juga dapat mengambil manfaat daripada program tersebut. Dan secara tidak langsung, kecemerlangan pelajar itu sendiri kita dapat lihat daripada kejayaan-kejayaan dia, sama ada dalam pertandingan ataupun dalam akademik juga. Okay. Baiklah, terima kasih banyak kepada cikgu atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Mudah-mudahan segala perkongsian tadi dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada kita semua, khususnya dalam memperkukuh budaya digital di sekolah. Teruskan mengikuti perkembangan podcast kami di DBG's Podcast. Jangan lupa untuk share, like dan komen banyak-banyak tau. Saya, Nur Amni Humaira, mengundur diri. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye. Bye.